Nak berhenti ke? Lah, Edi kenapa ni? Tak kesian ke dengan akak? Ke pasal Nina? Gua tak sanggup lah, Kak. Kerja satu ofis dengan dia. Hati gua sakit tau, Kak. Sakit. Buat apa kalau gua kerja sini, kalau dia nak tengok muka gua pun dia menyampaikan gua. Buat apa? Ya, gimana, Kak? Cuti panjang balik kampung. Gua gerak dulu, Kak.